Berkuat kuasa Januari 2026, kadar fee lesen operasi gimnasium di Kuala Lumpur ditetapkan pada RM10 bagi setiap meter persegi berbanding RM50 sebelum ini, iaitu pengurangan sebanyak 80% hasil libat urus bersama pemain industri termasuk Persatuan Pengusaha Gimnasium Malaysia. Dan libat urus ini telah berterusan selama 3 tahun. Kita telah berbincangkan isu ini. Data yang telah kita perolehi, kes penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi terus menunjukkan trend membimbangkan, khususnya di kawasan bandar yang berdepan dengan gaya hidup kurang aktif serta kekangan masa untuk melakukan aktiviti fizikal secara konsisten. Menurut National Health and Mobility Survey 2023, kadar berat badan berlebihan dalam kalangan rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, golongan obes, mencecah 32.6% bersamaan kira-kira 6 juta orang. 3 kadar tertinggi di seluruh Malaysia direkodkan di wilayah persekutuan seperti berikut. 1. Kuala Lumpur 40.6%, tertinggi di Malaysia, diikuti Putrajaya 35.5% dan Labuan 34.8%. Jadi 1, 2, 3 wilayah persekutuan jadi juara. Berdasarkan statistik ini yang membimbangkan, kita mesti melakukan sesuatu yang drastik. Dan kedudukan ini menunjukkan beban kesihatan awam yang lebih tertumpu di kawasan metropolitan dan pentadbiran persekutuan, sekaligus menuntut pendekatan dasar yang lebih responsif dan bersasar di peringkat bandar. Selaras dengan penurunan kadar fee lesen ini, kita menggalakkan pengusaha gimnasium yang diwakili oleh Encik Kumar untuk menyalurkan manfaat pelarasan tersebut kepada masyarakat melalui 2 pendekatan berimpak tinggi. Kita hanya cadangkan kepada mereka, terpulang kepada mereka untuk melaksanakan. 1, kita mahu gym kalau boleh menawarkan diskaun keahlian bagi sesi senaman antara 6 pagi hingga 8 pagi dan 5 petang hingga 7 petang bagi menggalakkan aktiviti fizikal di luar waktu puncak, off peak hours, serta membantu mengurangkan kesesakan trafik bandar. Bermaksud yang datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja, kalau mereka boleh pergi gym, cari gym yang bagi mereka diskaun 6 pagi hingga 8 pagi sebelum kerja ataupun 5 petang hingga 7 petang selepas kerja. Kesesakan trafik boleh bertambah baik jika golongan dia tinggal balik di Kuala Lumpur untuk exercise. Yang keduanya adalah untuk menyediakan kadar khas ataupun diskaun kepada warga emas bagi menyokong penuaan aktif dan sihat. Langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan Madani untuk memperkukuhkan ekosistem bandar yang lebih aktif, inklusif dan menyokong kesejahteraan rakyat. Saya nak bagi contoh, kalau sebelum ini yang saya tahu, mereka ada 197 lesen gym di Kuala Lumpur 2025 dan sebelum ini kalau mereka bayar RM5,000 fee license sahaja, sekarang ini untuk Januari mereka hanya perlu bayar RM1,000. Okey, ini adalah penurunan 80%. Kalau kita dah turunkan ini, saya yakin ramai lagi gym operator yang sebelum ini tak mampu untuk bayar lesen ini, sekarang mereka boleh tampil ke hadapan untuk dapatkan lesen daripada DBKL. Kita nak bantu peniaga ataupun operator yang menggalakkan gaya hidup sihat di Kuala Lumpur. Ini jenis hasil yang kita nak bantu. Kalau kita nak dapatkan hasil pun, kita nak pastikan kita bantu kumpulan sasar yang betul. Untuk mereka, kalau ini adalah pure gym, baru dia boleh menikmati RM10 per meter persegi. Kalau mereka tambah elemen spa, kalau mereka tambah elemen cafe yang berbentuk komersial, yang itu mereka kena bayar lesen yang berlainan kadar. Okay? Tapi purely for gym is RM10 meter persegi.